Pertama sekali saya ada baca kenyataan Rafizi dalam Malaysia Kini. Ya, Rafizi lagi ni. Orang kata kenapalah kau ada cerita Rafizi banyak musuh-musuh yang lain. Tak, kita bukan anggap dia musuh. Ya, selalu kalau saya buat penerangan ni tentang PAS ke Bersatu, itu musuh politik kita lah. Tapi dengan Rafizi ni kita jawab bukan sebagai musuh, kita jawab sebagai penerangan supaya tidak mengelirukan orang. Supaya ahli parti terutamanya yang atas pagar ni tak keliru. Hanif Katri kata kepada Rafizi, kenapa pula dah 5 bulan 6 bulan kes rasuah sahabat kamu itu, kenapa hari ni baru kamu nak dedahkan, baru hari ni kamu nak ceritakan, kenapa tak cerita awal-awal suatu kejadian itu berlaku? Rafizi kata anak buah dia tu kena serbu ke SPRM dan ditahan. Kalau kita dengar dia cakap mula-mula video tu, dia kata ditahan, dikepung, rumah tu dikepung, kemudian ditahan, kan? Lepas SPRM buat kenyataan bahawa apa yang Rafizi sebut tu tak benar lah. Siasatan dilakukan seperti biasa, kata SPRM. Ada aduan, maka kita siasat lah. Lepas tu dia tak ada kat rumah. Besok pagi tu dia datang dengan peguam dia dekat SPRM. Lepas datang bagi keterangan, dia pun keluar bebas. Tak ditahan pun, kata SPRM. Kan, tak ditahan. Rafizi kata ditahan. Dan Rafizi kata pun ramai. Dia tak kata seorang, dia kata ramai. Ramai orang penyokong-penyokong saya disasar. Tapi ada ceritakan baru ni seorang ajalah, kan? Seorang aja. Mungkin yang lain tu dia akan cerita pemilihan yang akan datang lah, pemilihan parti akan datang. Mungkin dia akan dedahkan pula yang itu. Itu pula pada dia lah bila dia dedah, kan? Nak dedah sekali pemilihan ke, nak dedah sekali apa dia terasa nak dedah, dia dedah lah, kan? Dengan pilihan raya besok ke nak dedah, kan? Mungkin juga sebab dia kata ramai. Tapi setakat ni yang dia pamerkan, yang disebut seorang je. Dan SPM kata pun seorang lah. SPM kata seorang je, kan? Rafizi pun kata, Rafizi kata ramai, tapi SPM kata seorang je saya buat. Jadi tak tahulah kita nak percaya cakap Rafizi ke nak percaya cakap SPM, kan? Sama juga, Rafizi kata ditahan, SPM kata tidak ditahan. Atas kita lah, kita nak percaya cakap Rafizi ke nak percaya cakap SPM. Itu atas kita, saudara, kan? Kalau ditahan tentu dah tak ada kat luar ni, kan? Atau didakwa, tentu kita dengar cerita Nasrul Rabah ke dalam berita TV ke, tak ada, kan? Tak dengar pun. Dari 5 bulan yang lalu tak dengar, tak keluar berita, tak ada TV, tak ada Nasrul Rabah. Biasanya kalau orang kena tahan ni, saudara, akan keluar Nasrul Rabah lah. Seorang ahli PKR ditahan dan ahli itu adalah penyokong tegar Rafizi, kan? Akan keluar lah. Tapi tak ada pula kita dengar, kan? Jadi terpulang pada kita guna otak dan akal fikiran kita, kan? Saya senang je, kan? Saya kata saya tak percaya. Saya tak percaya bahawa orang tu ditahan. Dan SPRM kata memang tidak ditahan. Dan saya percaya dan SPRM kata tak ditahan, kan? Sebab saya pun tak baca berita dia ditahan. Saya pun tak baca berita dia didakwa atau tidak. Jadi saya boleh percaya pada SPRM daripada cakap Rafizi. Kemudian bila Hanif Katri kata kenapa tidak dapat awal-awal lagi, Rafizi pun jawab. Dia kata saya ni jenis orang ikut organisasi, saya ni orang disiplin. Saya kena ikut lah haluan demokrasi, organisasi. Saya dah bagi tahu Anwar dah, dijual nama Anwar, kan? Tapi sekarang Anwar diam je, malah nak layan, dijual. Saya dah bagi tahu Anwar dah, ada tu macam kes Farhas juga. Dia nak juga kait dengan Farhas tu. Kan sampai sekarang Farhas tak ada dakwa, sampai sekarang Farhas tak ada bukti pun yang ditunjuk oleh Rafizi apa yang tak betul dengan Farhas ni. Tapi hari ni dia sebut nama Farhas lagi. Saya dah cerita dengan Anwar dah tentang Farhas, Samsul Iskandar tu macam lah, kan? Jadi saya ni ikut organisasi, saya bercerita dalam, kan? Masalahnya yang kau cerita ke Anwar tu, kau ingat bila setiap kau muntahkan benda-benda daripada mulut kau kepada Anwar, kau nak Anwar ikut? Kau mengadu je Anwar kena layan kau. Kau mengadu je Anwar kena layan kau. Kau ingat Anwar macam tu? Jadi bila kau cakap dengan Anwar, dia dengar. Rakyat biasa pun dia dengar, kan? Banyak je rakyat komplain, terutama lepas Sabah baru ni, kan? Pencapaian tidak begitu baik di kalangan penyokong Cina, dan apa yang difahamkan rungutan dari Sabah itu Anwar dengar dan dia tunaikan. Mana yang boleh dia tunaikan cepat. Walaupun dah habis pilihan raya, tapi dia tetap bagi sebab dia dengar rungutan rakyat. Apatah lagi kalau timbalan presiden dia bercakap, takkan dia tak dengar. Waktu itu kau timbalan presiden, takkan kau cakap Anwar tak dengar? Dia dengar, tapi maksud dengar itu bukan makna kau cakap engkau, kan? Ramai lagi orang lain bagi pandangan yang lebih bijak daripada engkau. Silaplah Rafizi. Jadi kau tak boleh jawab macam itu.
Kau tak ada jawab kata, kes anak buah saya disiasat oleh SPM tu, saya tak nak cerita dulu. 5 bulan dulu saya tak nak cerita. Pertama sekali saya kena ikut saluran parti. Saluran parti ni bukan boleh cerita pasal orang rasuah. Kan? Kalau anggota kita kena rasuah, bukan cerita, bukan saluran dia dalam parti. Kes rasuah ini kan serah kepada SPM, report SPM. Kan? Bukan cerita dengan Anwar Ibrahim. Buat apa kau cerita dengan Anwar Ibrahim? Dia benda nak cerita Anwar Ibrahim ni benda-benda melibatkan pentadbiran, pengurusan parti apa semua kan. Bolehlah cerita. Buat dasar polisi, bolehlah cerita. Tapi kalau anggota kau kena tahan siasat rasuah, kau nak cerita dengan Anwar Ibrahim dalam parti, kau nak suruh Anwar buat apa? Nak suruh lepaskan anak buah kau? Ataupun nak suruh Anwar Ibrahim kata, okey SPM, tak payah siasat, masuk penjara je. Ataupun nak beritahu SPM, kau kena buat macam ni ya, kau jangan kepung rumah dia ya. Kau kena panggil, buat kapet merah kat dia. Tolonglah keluar, bantu bagi siasatan. Bawa bunga mangga ke rumah dia. Tolonglah, bagilah bukti ke kami. Kau nak Anwar arahkan SPM buat kerja macam itu? Kan? Maknanya bila ada aduan SPM siasat, ikut proses SPM siasat lah. Kalau SPM melanggar peraturan SOP siasatan, buat report. Kenapa nak bawa dalam organisasi parti? Nak suruh parti selesaikan masalah anak buah kau yang disiasat rasuah? Kan? Tak betul saudara. Yang patut ikut organisasi parti ni ada disiplin parti. Kan? Pemilihan parti, bolehlah cerita dalam parti. Saya tak setuju dengan sistem ni, saya nak pakai undi pakai kertas. Boleh cerita dalam parti. Saya tak setuju, saya kalah dalam pemilihan baru ini, kerana sistem itu menipu, walaupun saya sendiri dah setuju guna sistem tu. Boleh cerita dalam parti bab macam tu. Kan? Saya tak bersetuju Nur Izzah bertanding, sepatutnya bagi saya menang tak bertanding. Cakap dalam parti macam tu. Itu dia. Kalau kes jenayah, siasatan kes rasuah, apa perlunya kau nak bincang dalam parti ni? Kau nak bincang dalam parti untuk apa? Nak selesaikan di luar? Ataupun kau nak suruh Anwar Ibrahim bagi tahu SPM, jangan kepung rumah dia. Kan? Jangan kepung rumah dia. Panggil dekat luar pagar je. Bagi salam, Assalamualaikum. Saya ni SPM. Boleh keluar tak? Tolong bawa sekali bukti ya. File-file ke apa, bawa bukti keluar ya. Saya jumpa kat luar ni ya. Macam tu. Nak suruh SPM siasat macam tu. Come on lah Rafizi. Bila kena ke anak buah kau macam tu sekali, kan? Kau siap call Perdana Menteri lagi, kan? Kau nak suruh Perdana Menteri campur tangan. Wah, selama ini kau yang menyalak siang malam. Perdana Menteri kena terus, Perdana Menteri kena integriti. Perdana Menteri jangan campur tangan dalam sebarang sistem kehakiman, perundangan dan SPM, polis. Perdana Menteri kena terus. Kau yang bercakap macam tu. Anak buah kena serah SPM lah. Kalau SPM melanggar peraturan, kau report. Takkan takut nak report? Kata pejuang, kata panglima. Kan? Dulu saya nak pemilihan parti, saya tak boleh dah report. Nanti kalau report, nanti orang kata saya ambil kesempatan. Kau takut? Kau pentingkan isu rasuah ni ke? Ataupun kau pentingkan pemilihan parti? Kan? Saya tak naklah dedahkan pasal ini pemilihan parti. Dalam kempen kau banyak benda lah kau dedahkan. Kan? Berdisiplin sangat konon. Waktu itu pemilihan parti, jadi saya tak naklah report. Nanti kalau saya report, orang kata saya ambil kesempatan pula atas isu ini. Banyak dalam kempen-kempen tu pun kau duk cerita kat orang. Menteri sana salah, Nur Izzah salah, Anwar tak hilang kepercayaan, Anwar itu tak percaya kat saya lagi. Kalau saya kalah, saya akan letak jawatan. Kalau Nur Izzah menang, maksudnya Anwar kena tolak. Itu kempen-kempen kau. Berdisiplin sangat ke tu? Nak sembang lah. Dalam isu ni kau cover, kan? Saya dulu tak nak cakap, 5 bulan dulu saya tak mau cakap sebab masa tu pimpinan parti tak sedap lah saya cakap. Saya tunggulah dulu, kalau saya menang saya diam lah, kalau saya kalah saya cakap lah. Kalau kita betul-betul nak jantan, kalau kita betul-betul ada prinsip, tak kira lah peristiwa itu berlaku bila, kau kena report. Report lah waktu itu, senang orang nak siasat. Bukan pergi angkat telefon Anwar. Bukan Anwar boleh selesaikan pun, anak buah kau kena siasat. Kan? Mengadu sikit mengadu dengan Anwar, sikit mengadu dengan Anwar bila kena anak buah kau. Tapi kalau kena kau orang lain, kau berdiam. Pada muka Samsul, pada muka Samsul Iskandar kena. Pada muka Faraz, pada muka kalau orang lain. Kalau kena anak buah kau,
Ni Dato' Sri macam mana ni bos, anak buah saya ni kena kepung ni bos, dia takkan nak lari pula, tak payahlah kepung, panggil je lah kat balai. Kalau orang lain tak apalah nak kepung ke 2-3 pagi ke, tapi anak buah saya janganlah usik. Perangai apa engkau? Kan? Kena anak buah kau, kau telefon pada menteri. Cuba kalau kita geng-geng kita kena. Sebab itu kau tidak menjawab persoalan Hanif Katri. Hanif Katri jawab, tanya simple je. Waktu itu kau Menteri Kanan, bukan Menteri lelaki-lelaki, Menteri Kanan, Menteri Ekonomi dalam kerajaan. Dan waktu itu juga kau timbalan Presiden, bukan lelaki-lelaki, orang nombor 2 dalam parti. Sebab tu Hanif Katri kata, kalau kejadian tu berlaku waktu itu, kau sebagai Menteri Kanan, takkan kau tak boleh nak report? Takkan kau sebagai timbalan Presiden parti, takkan kau tak ada kekuatan, tak ada keberanian untuk report? Anak buah kau tu, kalau anak buah sendiri pun kau tak boleh nak bela waktu itu, memang patutlah kau perwakilan tolak kau dalam pemilihan parti. Kan? Nak tunggu kalah dulu baru nak cerita. Kalau menang itu dia aman kan? Betul tak? Kalau menang itu tak cerita, saudara, tak timbul isu ini. Kalau menang itu tak timbul isu ini. Sebab kalah pemilihan parti, maka nak mewajarkan kekalahan itu, maka dia jadikan SPRM kami hitam. Ini panggil dah. Sampai SPRM balas surat malam pun dia petikaikan. Oh, terima kasihlah, tahniah lah SPRM. Ayat pun jawab surat saya. Ayat pun buat kerja. Ayat pun jawab surat saya. Terima kasihlah. SPRM ni saudara, semua orang tahulah. Kan? 24 jam dia bekerja. Bergelek-gelek ber-24 jam. Kalau tidak, takkan ada orang 2-3 pagi kena cekuk. Tak ada 24 jam. Dia buat kuasa ni 24 jam. Kan? Kalau kau report petang ni, malam ni dia boleh datang serbu rumah kau. Kalau kau buat aduan, kata rumah dia tu ada 2 rasuah 1 juta kat rumah dia. Hari ni petang ni kau report SPRM, saya silap malam kerang dia datang serbu rumah tu. Siasat. Betul tak betul? Dan tak kira lah office hour hari minggu hari apa. Takkan kau dah tahu revisi. Engkau jadi Menteri Kanan dalam kerajaan, takkan kau dah tahu SPM punya tugas. Oh, jawab surat kau hari Ahad. Oh, rajinnya lah SPM jawab hari Ahad. Dah kau bercakap, kan, benda tak betul, SPM jawab lah. Kalau lambat jawab, kau bising pula. Kalau SPM tak jawab, lambat jawab, tengok, betul tak saya kata? Saya cakap SPM pun tak respon. SPM pun tak respon, betul lah tu. Tak respon pun. Bila orang tak respon, awalnya respon, hari Minggu pun respon. Ni perangai. Ni perangai. Tak respon jadi isu, respon jadi isu. Lambat respon jadi isu, cepat respon menjadi isu. Ni perangai. Pasal apa? Hati itu tak betul. Nak cari salah orang aja. Hati tak betul. Kan? Patutnya pujilah SPRM. Oh, pantas bertugas. Yang sebenarnya dia kantoi, saudara. Dia dah malu sebab dia sebelum ini mulut cerupa bercakap, kan, sedap mulut, kata anak buah dia kena tahan, SPRM kata tidak ditahan. Dan hari ini saudara baca kat Malaysia kini kenyataan revisi. Dia sendiri sebut anak buah dia bawa peguam jumpa SPRM dan tidak ditahan, dia kata. Sekarang ni kau buat kenyataan U-turn. Kenyataan pertama kau kata ditahan. Hari ni kau buat statement tidak ditahan. Maknanya SPRM betul lah. Kau yang salah. Engkau yang buat tudah melulu. Kau buat tudah melulu. Betul tak saudara dengar? Yang pertama, dia kata ditahan kan? Dalam dia punya video dia. Dia kata ditahan. Dalam podcast dia. Hari ni pula saudara baca, dekat masa kini, dia sendiri mengakui bahawa tidak ditahan. Nak main-main benda-benda macam ini. Orang yang disebut tu sampai hari ni tak keluar komen pun. Kita pun tak kenal siapa orang dia. Dia tak sebut nama. Bila dia tak sebut nama, SPRM pun tak sebut nama.